Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Huda dan rakan saya. Jadi hari ini kami bersama guru besar Sekolah Kebangsaan Seri Pantai. Apa khabar tuan? Salam, ya, terima kasih, alhamdulillah sihat. Jadi kami akan mengajukan beberapa soalan berkaitan urusan pentadbiran di Sekolah Kebangsaan Seri Pantai, iaitu jadi soalan pertama, apakah contoh program atau inisiatif yang dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti pendidikan di Sekolah Kebangsaan Seri Pantai? Antara program yang dilaksanakan di SK Seri Pantai ni, yang pertama sekali kita lebih pada program intervensi atau pemulihan, iaitu daripada program KPM lah, iaitu plan iaitu program intervensi literasi dan numerasi yang dijalankan dari tahun 1 hingga tahun 6, di mana kita buat program ni untuk mengenal pasti murid yang kurang boleh membaca lagi, sebab ni merupakan satu masalah di mana masih ada lagi murid-murid kita yang kita kena pasti, yang kita kena buat intervensi. Program ini dijalankan oleh Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Jadi selain daripada itu, kita juga ada program Remedial Instruction yang dijalankan oleh Panitia Bahasa Inggeris dari aliran untuk tahun 4 dan tahun 5. Dan selain daripada itu, kita juga ada program Sinar Pagi lah, yang seperti cikgu-cikgu tengok sebelum ni, iaitu daripada pukul 7.30 pagi hingga pukul 8, di mana kita semua program panitia tersebut dijalankan secara berjadual, iaitu dari hari Isnin hingga pada hari Rabu, di mana setiap panitia akan membuat satu program selama setengah jam. Dan untuk pengetahuan semua, sekolah ini kita bermula pada pukul 8, kerana dari pukul 7.30 hingga pukul 8 tu kita lebih pada program berdasarkan panitia masing-masing. Dan selain pada itu, kita ada juga program Gilap Permata Sertai, iaitu Seri Pantai lah, yang menekankan kepada bimbing bantu dalam bacaan di bawah kendalian Panitia Bahasa Melayu dan juga pemulihan, yang juga diadakan pada hari yang selain daripada Isnin hingga Rabu tu, jadi 7.30 hingga pukul 8 pagi. Selain pada itu, kita juga ada program Iqra di Hatiku yang dilaksanakan oleh Panitia Agama Islam dan Bahasa Arab, yang masih kita fokuskan pada murid yang masih lagi bacaan Iqra 1 dan 2 sebagai intervensi dah, dan dijalankan pada waktu yang sama juga, 7.30 hingga 8 pagi. Selain pada itu, untuk program Ilam, sekiranya pun kita dah ada lebih pada program baca murid yang direkodkan secara digital, iaitu AINS, di mana murid-murid kita pun mengisi program bacaan buku tu melalui secara digital. Dan selain pada itu, juga kita ada untuk membangunkan kejadian guru, iaitu sumber manusia kita, melalui program PLC lah, Professional Learning Community, di mana kita akan buat LADAP, iaitu latihan secara berkumpulan, yang menggalakkan teknologi dalam PDP, dan juga kita juga memberi insentif dari segi program pencemerlangan murid secara berkala untuk meningkatkan prestasi akademi dan sains murid. Dan soalan kedua, pada pendapat cikgu, apakah tahap prestasi guru-guru di Sekolah Kebangsaan Seri Pantai ini? Bagi saya, prestasi guru-guru di SK Seri Pantai ini baik dan cemerlang, kerana kita boleh lihat guru-guru kita ni dapat melatih murid-murid, bukan saja dari segi kurikulum tetapi dari segi kemenjadian murid, di mana baru-baru ini pun kita telah berjaya memenangi pertandingan perbahasan Bahasa Melayu menjadi Johan di peringkat zon Pulau Kecai, dan akan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Jadi selain pada itu, kita juga baru saja mendapat tempat-tempat juga dalam bidang STEM, iaitu RCJ baru-baru ini di SMK Lagak. Dan selain pada itu, dari segi PDP lah misalnya, iaitu guru-guru kita dapat mengadaptasikan teknologi dalam PDP mereka, alhamdulillah. Di mana saya cikgu tengok makmal ICT di sekolah ni pun digunakan dengan optimum, di mana guru-guru dan murid pun menggunakan penggunaan ICT dengan baik. Jadi bagi saya tak ada masalah lah dari segi prestasi guru-guru di sini.
Baiklah, jadi soalan terakhir, adakah cikgu-cikgu di sini banyak menggunakan teknologi mengikut peredaran zaman kini? Seperti yang cikgu cakap tadi, ya. banyak kan? Okay, jadi Banyak. boleh terangkan sedikit lagi. Kita ada banyak platform digital daripada ID Delima seperti guru-guru sedia maklum, di mana daripada ID Delima tu kita dapat menggunakan aplikasi seperti Google Classroom yang akan menggunakan murid kita menggunakan sing along daripada ID Delima tersebut. Dan bahan multimedia ni memang sangat bermanfaat. Dan pada 21 hari bulan Jun ini pun kita akan masuk juga pertandingan dalam animation, dalam bentuk animasi, dalam bentuk visual daripada kartun peringkat kebangsaan. Dan alhamdulillah lah, selain daripada tu pun baru-baru ni pun kita baru dapat yang sumbangan daripada PPD sebentar kemarin dan sebentar tadi, iaitu AI robotik, di mana kita insyaAllah lah saya akan bangunkan sekolah ni lebih kepada pemberdayaan digital dan STEM. Dan selain daripada tu, dia melalui kursus-kursus yang dapat kita bangunkan. Misalnya pada 29 hari bulan Jun ni, cikgu pernah akan jemput jurulatih daripada Google, iaitu Google Learn Trainer, yang akan memanfaatkan ke PDP kita menggunakan ICT, dan kita akan mendapatkan CJ Google level 1 dan 2 dan juga Gemini insyaAllah lah pada 29 hari bulan Jun nanti. Bagi saya, kemahiran guru ICT ni insyaAllah kita akan cuba tingkatkan dari semasa dan semasa ikut peredaran zaman, selaras dengan pemberdayaan digital di sekolah. Okey, jadi sekian. Terima kasih. Okey, sama. Okey.